Okay, hi guys, hari ni kita ada sebuah Altis. Okay, so owner datang bagi tahu kita waktu malam dia mengganggu pemandangan. Sebab apa? Di bahagian belakang ni sangat-sangat teruk bubble dia. Okay, so korang pun boleh nampak and then nilai sendirilah. Sangat-sangat teruk. Ini perlu tukar lah. Untuk apa? Mengelakkan daripada risiko diri sendiri dan juga orang lain lah. Okay, so nanti kita tengok lepas result dia macam mana, lepas tukar yang baru. Okay, so korang yang ada masalah macam ni boleh hadir di Fancy Sesi 9 Calam. Kita akan bagi servis yang terbaik dengan harga yang terbaik. Tapi korang jangan lupa follow, like, share untuk konten yang seterusnya. Okay, okay guys, so sekarang kita punya technician dah siap pasang tinted di bahagian belakang. Okay, so korang boleh nampak big difference lah. Dah tak ada yang bubble-bubble teruk tadi. Cuma yang ni adalah watermark lah. Kita suggest untuk customer buat watermark remover nanti. Okay, so ramai juga yang tanya-tanya, bang, ambil 95 kegelapan dalam HD tak HD? Okay, jom kita tengok di bahagian dalam. Korang boleh nilai sendiri, clear tak clear, HD tak HD. So waktu malam pun jangan risau, tak risau. Sebab apa? Ini barang baik, kualiti tinggi punya. Okay, so korang jangan malu, jangan segan, hadir jumpa kita. Kita akan bagi servis yang terbaik. Okay,